Makcik Indonesia mengaku warga Malaysia tak bawa kad pengenalan. Orang Malaysia ke bukan? Orang sini lah. IC? Tak bawa semua. Mana? Seorang warga emas dipercayai warga Indonesia mengaku dirinya berasal dari Kelang selepas disoal oleh seorang lelaki warga tempatan. Menerusi temu bual tersebut, makcik berkenaan memberitahu kad pengenalannya hilang kerana diragut selepas diminta untuk menunjukkan bukti sebagai rakyat Malaysia. Dia juga memberitahu tidak membawa surat laporan polis yang mengatakan dirinya diragut kerana mendakwa anaknya yang membuat laporan tersebut. Rata-rata netizen berpendapat itu hanyalah sekadar helah untuk melepaskan diri dan ramai warga asing yang berpura-pura mengaku sebagai warga tempatan bagi mengelakkan dari ditahan pihak berkuasa. Asal mana? Siapa? Pakcik asal mana? Kelang. Kelang mesti orang Malaysia. Kelang. Yelah, orang Malaysia ke? Ha? Orang Malaysia ke bukan? Orang sini lah. IC? Tak bawa semua. Mana boleh macam tu? Baru-baru ni hilang isi saya hilang. Hilang kena ragut. hilang kena buat baru lah. Iyalah kena buat baru lah ni. Mana? Kenapa tak buat sampai sekarang? Hilangnya bila? Ha? Hilangnya bila? Baru 3 hari. Baru 3 hari terus buat lah. Mana Acik boleh berjalan-jalan macam ni tanpa IC, tanpa pasport? Ya, duit hilang, pasport hilang, semua hilang. Kena ragut. Tak kelang. Itu Acik kat sini siapa hantar? Ha? Kat sini siapa hantar? Naik bas. Acik kalau betul warga negara, kita nak ke mana-mana mesti kena ada my card tu. Dah, baru 3 hari. Jangan ragut. Pasport saya digunting. Saya belakang. Ya. Tak tahu siapa ambil. Dia ke apa ke tak tahu. Pagi. Kena ragut dekat mana? Kelang. Laporan polis kena ragut? Ha? Laporan polis kena ragut? Anak saya pegang rapor polis. Siapa anaknya dia dekat mana? Anak saya pegang rapor polis. Ha? Anak saya pegang rapor polis. Anaknya dia dekat mana? Dia tak kelang lah. Kerja lah. Habis tu Acik ke sana ke sini, Acik ke sana ke sini jalan kaki ni. Anak-anak tak risau keselamatan. Ya, makasih.